mana? Saya Proton Tian Siang, Setiawan Perak. Tapi saya cover Semenanjung korang. Saya bukan cover Perak sahaja. Korang luar daripada kawasan Perak pun boleh je, tak ada masalah. Okey, luar daripada kawasan Perak pun boleh je, tak ada masalah. Luar daripada kawasan Perak pun boleh sahaja. Okey, korang cepat, ada tak lagi nak tanya soalan? Boleh sahaja tanya. Okey, tanya-tanya sahaja. Okey, so korang siapa-siapa yang nak kereta bulan ni, nak rebate, korang kena ambil kereta yang ready stock. Contohnya X50 dan juga X70. Dua variant ni je kita ready stock korang. Dua variant ni je yang ready stock. Okey, so untuk X50 kita bagi 7,000 rebate. Sama juga dengan X70 pun kita bagi 7,000 rebate. Untuk X70 ni korang, dia besar tau. Okey, dia kira besar jugalah. Cuma dia tak adalah 7 seater macam X90. X90 dia 7 seater. Kalau X70 tak, sama je. Cuma dia tu besar. And laju tadi Kak Nur bawa memang laju gila. Macam test benda tu. X50 monthly berapa? X50 Irfan Johari. X50 spek apa? X50 spek apa? X50 kita ada 3 awal. Executive, Premium dengan Flagship. 3 variant ni kita ready stock. 3 variant ni ready. Thank you Jojo, tap screen. Kita ada 3 variant ni tau. 3 variant ni ready stock. Executive. Untuk executive kita awak tanya apa yang tadi? Sekejap. X50 monthly berapa kan? Untuk X50 executive harga dia dalam 92,400. Awak letak depo 10% dalam 9,300. 9 tahun awak bawah 963. Salah ke salah, semoga sihat dan rezeki saya. Terima kasih Jojo. Thank you Jojo pun. Okay, clear tak? Untuk S50 kita memang ready stock korang, jangan risau. Kita ada 3 spek ni memang ready stock. Dan juga X70 termasuk rebate belum. Itu tak termasuk rebate lagi. Kalau gaji 2.9 bersih 2.6 lepas tak apply. Untuk kereta apa tu? Jo 1998. Untuk kereta apa? Saya boleh bertanya? Boleh. Memang komen ni ruangan untuk korang tanya. X50 2.9 bersih 2.6 2.9 boleh. Awak boleh try spek executive. Boleh try spek executive. Even spek executive pun masyuk macam smart gila lah style lah. Executive pun dah okey dah korang tengok lah, kalau hitam dia sangat seksi. Cantik weh. Kalau korang tanya Anis kan, Anis memang nak X50 korang. Doakan Anis ada rezeki untuk ambil X50 ni. Sebab sangat cantik. Saya tak ada gaji, boleh ke tak boleh? Berapa monthly? Untuk X50 executive, kalau awak letak depo 10% dalam 9,300, 9 tahun awak bawah 963. Beza eksekutif dengan premium apa je? Beza pada seat, beza pada dia punya Android tu, lepas tu berapa inch apa semua, lepas tu apa lagi yang beza dia? Tak adalah banyak beza sangat pun, tapi beza pada seat apa semua tu lah. Loan kereta dengan akak dapat tinted tak? Dapat. Tinted tu wajib dapat. Tak tipu, betul. Hai Akai, saya bagi aku garang.
Yang ada sunroof spek apa? Yang ada sunroof flagship. Ini nak saya tunjuk ke? Korang nak Anis tunjuk ke? Anis tunjuk je. Nak tengok ke? Nak tengok, nak tunjuk. Tengok semua spek kereta dalam luar. Tunjuk je Anis tunjuk je. Anis tunjuk. Okay, this one yang spek flagship. Dia flagship kan, dia ada ni tau, dia fully leather lah. Dia fully leather and dia ada 2 tone colour. Dia main colour brown dengan black. Okay, and kalau korang perasan atas ni semua fully black. Kalau setengah kereta dia macam warna putih, warna cream kan. Tak, ini this one warna black. Ni sunroof dia. Nampak tak? Ini sunroof dia. Okay, nampak? Ini dia tak ada gear tau, korang tengok. Dia tak ada gear macam kereta lain, tapi gear dia dekat sini. Nampak tu? PNR D, dia dekat sini. Cantik, serius. And dia punya kerusi pun bukan pakai kat bawah ni korang just tekan je kat sini, dia akan bergerak. Nampak?